Hello, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Selamat malam, salam Ramadan. Dalam seminggu ni, tak. Lagi seminggu, kita dah nak raya dah. Hari ni adalah minggu yang terakhir Ramadan. Minggu terakhir Ramadan, guys. Kita pun lama tak berjumpa kan. Selama ni saya duduk rumah je, tak banyak keluar sangat pun. So, tak ada apa-apa video yang baru. Saya tak pernah lagi nak buat video ke arah denai alam. So, why not? Saya buat video ni santai-santai ke arah denai alam. So, korang boleh layan kan. Saya daripada Jalan Kuching menghala ke denai alam. Ataupun para-para biker Wattpad panggil Lepak Dash. So, saya bawa korang ke arah sana. Tapi sebelum tu, saya nak isi minyak. Saya rasa saya nak isi minyak dekat tol Penchala sana lah. Isi minyak dekat Petronas je. Tahun ni ya memang tak ada apa-apa aktiviti pun Ramadan ni. Paling-paling iftar saja. Iftar pun biasa-biasa je. Tak ada yang megah-megah. Tapi sebelum ni saya ada keluar iftar dengan grup. Nama grup tu Ray Official. Kita orang pergi ke Port Dickson, makan dekat Char Kway Teow. Apa nama Char Kway Teow tu? Dah lupa lah, tapi dekat Port Dickson tu lah. King Char Kway Teow. King Char Kway Teow kat situ. Char Kway Teow ada, not gonna lie, one of the best lah. Memang sedap. Kita orang pergi pun nak dekat 80 motor juga, 80 biji motor. Memang ramai lah. Grup ni grup baru, tapi dah ramai dah. And grup dia very happening lah. Tak select semua jenis CC, semua jenis motor ada. Asalkan ada enjin je. So, dari Jalan Kuching ni, kita exit ke Jalan Duta. Yang ni corner dia seorang, apa ni, bolehlah layan sikit-sikit. Tapi risau kan, tadi baru lepas hujan. Risau. So, layan sikit-sikit je. Tahu. Seronok guys. Wow. Ada MT cucuk saya rupanya. Kita akan pergi ke Penchala Link. Kita akan pergi ke tol Penchala. Kita isi minyak dekat sana lah, Petronas lepas tol Penchala tu. Selalunya kalau orang daripada area-area sini, diorang akan tunggu dekat situ lah, kat Petronas tu. Macam saya duduk dekat Gombak. Dekat Gombak ni saya macam-macam jalan saya boleh pakai sebenarnya. Nak pergi ikut Rawang boleh, ikut Damansara, Kepung boleh. Tapi saya prefer jalan ni sebab tolong, sini lebih dekat saya, bagi saya sini lebih dekat untuk saya lah. Now kita pergi ke Penchala Link. Alright, kita dekat Plaza Tol Bukit Kiara.
So mana yang tak tahu nak pergi mana kan. Okay, so Plaza Tol Bukit Kiara menghala ke Damansara lah. Orang waste je sini. Petronas Penchala ni pun okey juga. Kita akan masuk kat terowong Penchala itu kejap lagi, tapi kita isi minyak dulu. Alright, kita dah exit ke Denai Alam Dash. So kita nak pergi ke RNR dia, menghala ke Puncak Alam. Kalau menghala ke Puncak Alam tu, diorang panggil dash atas. Kalau menghala ke KL, Damansara, semua tu dash bawah lah. So sekarang ni kita nak pergi dash atas. Hopefully member kita tu tak adalah tertunggu lama sangat.
Alright, kita dah sampai ke Plaza Tol Denai Alam. So, Plaza Tol Denai Alam ni belah kiri dia. Inilah dia. Dash. Yang orang suruh kata nak lepak Dash jom, lepak Dash jom. Sinilah dia. So, kalau korang tengok dekat kiri ni, adalah orang melepak nampak kan. Ada orang melepak. Dah ada motor, dah ada kereta kan. Tempat dia pun luas. Jauh sikit daripada perumahan. Jauh sikit lah. Adalah bawah ni perumahan. Alright, kita dah sampai. So this is the environment of Dash. Nampak? Ada banyak. Ada budak kereta. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ha? Korang lah. Ha? Tak reti. Oi, Ha? Dia nak belajar ni. action. Ha? Tak belajar? Action. Five. S Pro tu. Insta. Ha? Damn. Dia dah terawat kan? Ha? Ada terawat kan? Ada? Ini mic dia. You dekat N. Kat dalam helmet. Pakai dua lah. Pakai dua helmet. Ah, Satu pakai dua exhaust. helmet. Ha? Exhaust tak mana pakai? Exhaust tak ada. Bunyi standard nak letak bunyi. Tak ada bunyi pun. Oi, nanti lah. Wait, belum ada lagi nak tukar pun. Tak nak lah exhaust ikai tak? Alright, so kita dah sampai. So this is the environment of Denai Alam RNR Jazz. Adalah beberapa budak motor kat sana. Ada budak kereta. Tapi kalau weekend dia lebih ramai. Kalau nak dikatakan lebih pack lah. Toilet jap. Ha? Toilet jap. Ah, Kak lampu. Kak ah, lampu. dalam YouTube tau. Hei, jangan oi. Alright, jumpa lagi in the next video. Thank you so much for watching. See you guys again next time.